Apakah kenderaan yang akan dibawa pulang oleh saya, guys? Dia ada 5 sampul. Harry akan pilih satu yang mana dia akan dapat lah. Pilih je mana-mana. Wah, motor! Bismillahirrahmanirrahim. Ya! Saya akan memilih Gencana Kamemon. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat petang, selamat malam. Gencana Kamemon. Guys, welcome back to my YouTube channel Harry Azrul. So, inilah yang kita nanti-nantikan. Apakah kenderaan yang akan dibawa pulang oleh saya, guys? So, inilah dia antara kenderaan yang mungkin kita akan bawa balik ke Cyberjaya. Yang pertama kita ada Ford Raptor. Lepas tu kita ada basikal Rais. Lepas tu kita ada juga Beza, Myvi dan juga Superbike. Alright? Dan kita akan buat cabutan. Sini. Ini kita punya tuan rumah. Ini kita kasih turun. Okey. Assalamualaikum. So, hari ini saya Abang Harry, guys. Gencana Kamemon. So, untuk hari ini saya berbesar hati di atas kejayaan Harry selama ini di AI Team. Saya nak bagi salah satu hadiah kat dia dah. So, di sini saya ada 5 sampul. So, Harry akan pilih satu yang mana dia akan dapat lah. Ui, kalau aku dapat Superbike ni betul-betul aku bawa balik lah. Kau bawa lah pergi mana-mana kau suka. Semua dah habis bayar dah. Beza habis bayar, Myvi habis bayar, motor dah habis bayar. Nanti saya nak beli kereta baru juga. Okey. So kalau Asla nak yang mana satu? Tunjuk. Ha? Ui, dia mau Superbike ke? Ambil bawa balik kalau dapat lah. Kan? Kalau dapat lah. Okey. So kita tengok. Kalau dapat ni, kau bawa balik lah. Ni kau bawa balik Kuala Lumpur ni dengan si Asla. Kalau dapat ini, kami akan balik naik bas jugalah. Sambil angkat ini. Okey, kita tengok. So, yang mana akan dapat, tengok tangan Harry ada luck tak ada luck. Kalau tak, pergi Tanjung Malim mandi bunga, okey. Okey. Tanjung Malim lah. Dekat kampung Asla. Tanpa melengahkan masa, guys, mari kita sama-sama saksikan. So kita tunjuk dulu. Tunjuk dulu. Kamu takut nanti kami menipu ke apa ke? Tengok. Kita ada Myvi. So kita ada Raptor. Kita ada Vespa. Kita ada R25. Kita ada Beza dan Myvi. Okey. So kita biar Harry yang pilih. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Kalau aku Superbike juga sebenarnya. Okey. Lama. Jangan dapat Vespa ni. Okay, kita wrestle dulu lah. Mana tahu Harry dapat motor yang dia nakkan. Ni coba-coba dulu. Oh, ini percobaan dulu. Ada percobaan dulu lah. Ini tes dulu lah. Okay. Kalau percobaan kita suruh Asla pilih lah. Asla pilih. Okey, Asla. Nak pilih yang mana satu? Asla cabut, mari saya rekam. Okey, kita tengok tangan Asla, guys. Pilih je mana-mana. Ini percobaan kan? Percobaan. Tester. Okey, kita tengok apa. Wah, kalau Aslam pilih ni tadi tak dapat dah. Motor ni. Percuma helmet 2. Dah boleh ini yang betul-betul ke? Ni tadi tes. Oh, tes. Okey. Anjay. Ni tak ada tes dah, ni betul-betul kejadian. Okey. So, ini betul-betul bukan lagi tester. Mana Harry cabut, kau bawa balik lah. Kunci semua dalam kereta, semua kat motor. Okey, Harry. Nafas bismillahirrahmanirrahim. Cabut satu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memilih. Ya! Keputusannya adalah kita kembali selepas ini. Woi! Mana boleh? Oh ya. Tak boleh, terus sambung. Okey.
kunci dalam kereta. Bawa balik, bungkus ikat tepi. Guys, kita bawa balik Myvi, guys. Asla happy tak? Walaupun warna pink tapi okey lah. Tapi yang penting dia sudah habis bayar, tak ada hutang. Alhamdulillah, guys. Walaupun ni hadiah untuk Eri ke. So ambil lah Eri, Myvi ni jaga elok. Dia banyak jasa dah. Okay, Gencana Kememo, don't forget to support Harry and Asla for the new friendship. Partnership Asri. Semoga berjaya dan terus maju jaya. Amin. So Harry tagline dia Gencana Kememo. Saya pun ada tagline saya. Apa? Kau ada tagline juga? Bahagia itu sederhana. Yeah. So, Eri boleh you nak tengok engine ke apa ke you tengok lah. Kereta boleh start itu semua sudah servis punya. Minyak hitam semua sudah baru. Baru je tu bulan 4 kali tu servis, full servis, major servis. Oh, okey. Begitu je dia bagi. Gencana Kamemon. Alhamdulillah, Asla. Thank you untuk hadiah ni. Asal sangat terharu, Harry. Bukan untuk kau, untuk aku. Congrats, Harry. This is your new achievement lah. Achievement apa orang bagi? Achievement lah tu. Kau tak payah nak sambung bayar, tak payah nak ni. So that's good. Jadi jaga elok-elok, okay? Okay guys, jom kita review kereta baru kita, guys. Kenapa kau dulu masuk? Akulah. Pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, panas. Kena pakai tinted ni. Wush. Ni enjin kereta Harry macam ni eh. So kalau nampak kereta Myvi pink ni, sila jerit Gencana Kamemon. Banyak pink pun pink lah. Okay guys, alhamdulillah inilah kenderaan pertama saya, Myvi berwarna pink. Dan kita akan makeover Myvi ni bersama dengan Asla. Jadi kita tengok macam mana apa yang kita boleh buat dengan Myvi ni. Kalau kamu rasa kamu ada idea, kamu boleh komen di bawah. Apa-apa pun kita makan dulu dan kita akan jalan-jalan bersama dengan Asla menaiki Myvi ni. Yay. Okay Asla? Okay. Kita akan balik ke Cyberjaya naik ini ya. Okay. Kita tak naik bas balik. Kita naik ni. Dah tak 5 jam lah ni. Tak 5 jam lah. Ini 2 jam, 3 jam sampai ni. 3 jam lah. Aku akan tekan habis. Nak tengok baru-baru lagi nak lunjan. Oh, okey. Sorry. Saya akan bawa perlahan-lahan. Apa nama kereta ni? Oh, ada nama? Nama dia nanti kita fikirkan. Alright? So, jom kita jalan-jalan di sekitar Kuantan ni bersama Asla menaiki kenderaan baru saya. Gencana Kamemon. Gencana Kamemon. Wow. Inilah kereta baru Harry. Yes, sir. Terus hantar kawash. Okay guys, semalam saya sudah bawa Asla pusing-pusing Kuantan and then kami terus balik ke Cyberjaya. Betul. Alhamdulillah, so hari ini adalah hari seterusnya sebab kami sampai semalam pun malam dalam jam 9 begitu sebab kami pergi makan lagi. Kami dah shoot sebab terlalu penat. Saya penat drive. Dah sambung pada hari ini dan saya sekarang penat ni juga. Penat tidur dalam kereta. tak, kau tidur saja dia. Jadi saya pun ambil inisiatif untuk tidak shoot sebab masing-masing pun penat. Betul. So inilah kita punya kereta. Alhamdulillah. Nanti kita akan review selepas dia sudah cuci lah. Kita akan buat montas-montas Asla jadi model. Pernah jadi model kereta? Tak pernah, tapi boleh je. Untuk kereta pink Myvi boleh. Oh, okey. Okey lah, terus basuh. Aku punya kereta last aku basuh raya tahun lepas. Nanti kita buat konten basuh kereta Asla lah. Kan? Itu kalau cucuk dia jadi macam ni ada dalam ada punya lumut dia. Okay guys, so kereta inilah yang saya akan pakai untuk shoot konten apa semua. Dan saya akan ambil Asla sebab Asla sebelum ni saya selalu pinjam kereta Asla and then Asla banyak bantu saya. Dan sekarang ini kita akan makeover juga kereta ni bersama dengan Asla. So kereta ni akan jadi memori untuk Asri lah. Nanti aku akan beli stiker besar-besar Asri tampak kereta kau Jangan. Oh, itu macam terlampau pula. Kata memori. Ni lah dalam.
Luar biar je. Dalam boleh lah. Dalam boleh. Okay lah. Luar nanti pandai-pandai lah kita Lah. tukar warna ke apa ke. Purple lah, purple. Oh, ngam. Apa-apa pun sepanjang dalam kereta tu dari semalam sampai hari ni saya bawa jalan-jalan. Apa sebenarnya yang Asla punya impression dalam kereta tu? Impression? Apa feel dalam tu? Dia Masa- mengimbas kenangan lah. Mengimbas kenangan bila masuk Talas Awam. Woi dah. Kau mau cakap kereta ni kereta tandas? Sebab kau punya perfume dalam tu. Hai. Harry dia tak pandai buat pemilihan perfume kereta lah korang. Dia ambil perfume MB Pure yang lavender gel tu. Yang tempat letak kat dalam tandas tu letak dalam kereta. So masuk je kereta dia, terus rasa macam Talas Awam. So itu yang kau nak suka lah. Tapi aku suka bau dia. Ya ke? Aduh, tak match lah macam ni. Nanti kita tukar lah. Kena tukar perfume tu. Kena tukar, okay? Baru rasa vibe-vibe sikit. Ini pilih tandas punya bau apa. Okay, so kita sudah cuci, nanti dia akan vacuum apa semua. And then kita akan tukar perfume lah. Untuk Asla, okay lah. Lagi satu, dia macam cahaya dia terlalu masuk. Oh, cermin tu? Ha. Mau pasang tinted lah ni? Okay. Kita akan pasang tinted juga. Okay, lagi. Apa lagi yang tak best? Apa lagi yang tak best? Radio kot. Radio! Dia kadang-kadang dia pandai mati sendiri lah. Okay. Radio, cermin, pewangi. Apa lagi? Kerusi dia okey ke? Kerusi okey lah, sofa okey je. Itu je lah kot sofa ni. Okay. So, saya akan ambil nota dan kami akan improvise dari masa ke semasa. Kita akan make over kereta ni pada konten yang seterusnya lah. Dan apa-apa pun, inilah dia kereta pertama saya. Hadiah daripada abang saya. Mari kita tengok dia punya montage untuk kereta pertama saya ni. Kencana Kamemon! Kencana Kamemon! Alhamdulillah. Thank you so much for watching these videos. Congratulations. Congratulations. Thank you Asla, teman saya dari sini ke Kuantan dan patah balik sanggup naik bus. Baik doh Asla. Sanggup doh. Inilah daripada Harry seorang-seorang. Yalah betul. Dan Asla pun ada buat konten juga kan? Ya. Konten apa tu? Bagi Bagi hadiah. hadiah. Okay, so guys, kamu stay tune juga untuk konten daripada Asla. Ya. Dia ada buat bagi hadiah dengan siapa tu? Bagi hadiah untuk anak buah kami yang berada di Kuantan. Bagi hadiah anak buah kami berada di Kuantan. Okay, so stay tune di YT Asla. Anak buah kami. Bila mau bawa saya jumpa ni pula anak buah Asla? Boleh? Boleh? So, itu akan jadi anak buah kita pula. 오직 너밖에 모르는 그런 나야 너만을 사랑해줄 사람 바로 나야 널 만난 세상이 내겐 기적 같은 일이라 Anak buah kita konon. Kita kau cakap anak buah aku, anak buah kita boleh pula. So tak nak share. Daripada hari tu lagi. Cakap, tak nak share. Mana boleh. Wah, boleh bah. Okay, so apa-apa pun last sudah ni. Oi, kita punya trademark aku dah terfikir dah. And then fans pun dah banyak edit dah. Kau sebut confident, aku sebut Kamemon. Tapi actually gaya tu macam mana? Oh, gaya. Okay, gaya. Confident nak Kamemon. Confident kau punya confident macam mana? Yang masa dekat video kau. Confident is the key. Sini. Confident gitu. Confident. Macam kot. Macam confident nak Kamemon. Macam tu. Okay. Confident Nakamemon. Okay. Okay. So kita buat sama-sama macam ni. Tapi yang confident tu aku je sebut. Nak Kamemon kau sebut ke macam Okay. mana? Boleh tak? Cuba try dulu. 3, 4.
Confident. Nakamemon. Nice. Okay. Okay, nice. Okay, so ini ending. Macam kuat lah. Kenapa? Tak semat kan perkataan Kamemon tu kan? Bukan. Confident tu best, tapi Kamemon tu tak best. Macam kuat kot sebab gaya kita. Kenapa? Confident? Kamemon. Kenapa tutup ketiak? Tetap nampak nanti. Kau ni, kau sekarang kau nak tengok lah tu ketiak aku. Anjay. Bolehlah aku zoom in nanti. Jangan. Alright guys, so itulah kita punya trademark. Lock ah. Okay. Lock ah. Okay. So thank you so much for watching these videos. Alhamdulillah sekali lagi. Apa-apa pun support Asfah, support semua AI team, subscribe, turn on notification. Alhamdulillah. Support juga Asri, kami berdua. Ya. Apa-apa pun, last but not least, Confident. Nakamemon. Okay, handsome boy. Ooh. Now I follow. Hati-hati. Now I follow handsome boy go to car wash. Pencuci kereta. Apa nama kereta kita ni? Apa nama dia? Cakap tak fikir lagi. Ya, itulah nak bagi nama ni. Baik. Aunty, apa sesuai nama kereta saya? Nama, name for my car. Warna pink. Might be. Nama special name. Okay. Pinky. Oh, nice. Pinky guys. Nah, okey tak? Pinky. Pinky. Ha. Tak sesuai. Kurang. Ha? Macam perempuan sangat. Oh. Dia warna pink kan? Pinky. Okay, kita akan fikirkan. Thank you Andy. Pinky. Mungkin kita tambah sikit belakang dia. Mungkin boleh ni kot. Pinky Suzy. Pinky Suzy? Oh, okay. So ini kau punya skandal lah. Bukanlah. Kau punya skandal pula. Kan? Apa pula skandal? Skandal lah. Pinky Suzy. Kau tahu tak Pinky Suzy tu siapa? Siapa? Tak apalah. Nanti kau buat research, okay? Siapa Pinky Suzy? Tek. Jom, duduk sini. Sebentar menunggu. Bagus kita alihkan kan barang-barang kita. Saya dah cakap dah tadi. Jom kita alihkan pergi sini. Apa kata awak alihkan je, saya tolong record, okay? Okay, boleh. Pinky Suzy. Nice name, Pinky Suzy. Aslah duduklah. Look. Minum air pun handsome. Kau ada apa? Hari tu kau cakap nak jogging dengan aku. Bila kita mau jogging? Lepas hiking. Oh, hiking. So kalau konten seterusnya ialah hiking, bermaksud konten hiking tu akan ada masak-masak. Whoosh. So biarkan Harry penat-penat hiking, Aslam masak. Oh, nice. Guys, konten seterusnya mungkin kita akan pergi hiking. Betul tak? Betul. Stay tuned. Dia tutup darah. Darah kamu dah. So aku jadi Batman. Betul ke? Apa ni, Man? Sudah sampai ke? Bawah tu. Dia ada 2 laluan. Tapi korang boleh tunggu sini kejap. Ini bukan tempat kita tadi ke? Kenapa? Kau lupa jalan? Aku lupa. Tapi sebab dia hujan kan, baru lepas hujan, so jalan dia dah tutup. Satu lagi, kalau korang masuk hutan dengan kawan-kawan, kalau korang betul-betul tahu jalan dan korang lupa, korang jangan bagi tahu diorang.